Semua orang tahu kisah ini. Pada 2 November 1875, Pasir Salak menyaksikan seorang lelaki bernama C. Puntung menikam J.W.W. Birch ketika dia sedang mandi di sungai. Tapi soalan sebenar bukan bagaimana Birch mati. Soalan sebenar ialah apa yang Birch telah buat sampai orang sanggup bunuh dia. Birch datang ke Perak bukan sebagai tetamu. Dia datang sebagai orang yang memerintah. Arahannya ditampal di dinding-dinding masjid. Kuasa pembesar dilucutkan tanpa rundingan. Hukuman dijatuhkan ikut kehendak beliau sendiri. Dan bagi orang Melayu Perak, ini bukan sekadar menghina secara kasar, tetapi ini telah melanggar hukum adat. Tapi kemarahan sebenar bukan setakat itu. Menurut cerita tempatan dan laporan lama, timbul dakwaan bahawa tentera British mencabul wanita Melayu dan Birch sendiri dikaitkan dengan perlakuan tidak bermoral terhadap wanita tempatan. Bagi masyarakat Melayu ketika itu, wanita bukan harta, wanita adalah maruah. Dapatkan semua video tokoh pejuang menentang penjajah dalam koleksi video sejarah buku teks tingkatan 3 di cikgushare.my. Dalam masa yang sama, di sekitar kawasan Lombong dan penempatan buruh, zaman kolonial menyaksikan pelacuran berkembang secara terbuka. Bukan kerana adat Melayu, tetapi kerana sistem penjajah yang membiarkan kerosakan sosial berlaku demi keuntungan dan kawalan. Semua ini dilihat oleh pembesar Perak sebagai satu perkara yang melampau. Bukan politik semata-mata, tetapi penghinaan terhadap agama, adat dan maruah rakyat. Di sinilah muncul tokoh seperti Datuk Maharaja Lela. Keputusan dibuat bukan dalam sehari. Ia lahir daripada kemarahan yang lama dipendam. Apabila semua batas dilanggar, Birch tidak lagi dilihat sebagai residen tetapi sebagai simbol penindasan. Dan apabila simbol itu jatuh, sejarah pun tercipta. Birch tidak dibunuh kerana dia British. Dia dibunuh kerana dia telah melampaui batas dan biadab terhadap adat dan agama. Inilah punca kebangkitan Datuk Maharaja Lela. Ianya bukan kisah dendam biasa. Ia kisah agama dan maruah yang dipertahankan di negeri Perak.